Orang wak jahat kita wak jahat pula beri orang. Sistem cara mikir lo ni, kalau orang wak jahat kita kena wak jahat ke orang baru betul. Hak ni bukan mikir cara Islam, hak ni mikir cara orang kafir, betul sungguh. Tapi kalau orang Islam tak wak lagu tu, orang wak jahat kita jangan wak jahat ke orang. Tapi orang lo ni, kalau orang tipu kita kena tipu dia baru jolong, baru betul. Sudah orang lagu ni. Nabi tak pernah suruh buat kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bahkan Nabi kata kalau orang wak jahat kita, maaf dia. Hak tu orang Islam, hak tu pelajaran, hak tu tindakan orang bijak. Kalau orang nak jadi bodoh juga, orang ni wak maksiat dia, orang ni tipu dia, dia pun nak jadi serupa dengan orang wak tipu dia tipu orang juga. Maka benda lagu ni tidak bijak. Sebab tu Islam kadang-kadang kita fikir, saya tak faham. Tak faham, kau faham. Semua suruhan daripada Allah itu adalah benda yang terbaik bagi kita.